Biasa. Foto. Mana yang beli benda ni? Kalau kerja lah. Kita orang dah buat deal lah. Dia memang macam ni. Dia memang ambil masa dan dana yang besar. Dana dia RM10,000. Masa yang dia ambil, dia mesti lebih daripada 6 bulan atau mungkin setahun. Masalah ni dah lebih 6 bulan ni. Macam ni je lagi. Kenapa macam ni? Tak ada penambahkan ke? Kita akan buat penambahbaikan. Geli lah. Geli je. Kalau macam nak baik dia tukar dekat ke Tukar lah sorry. Tukar. Assalamualaikum tuan, gizi ke? Tak. Sini. Ini dia tuan, dana yang kita perlukan untuk bersihkan tasik tu RM2,000 je. Aku ada idea. Apa dia tu tuan? Apa kata kita cakap yang dana yang diperlukan ni sebenarnya RM10,000. Lepas tu kita panjangkan masa kontrak. Idea yang bernas. Boleh kita counting. Tuan ambil 50, saya ambil 50. Deal. Deal. Lepas tu tak cukup air je. Aku ambil air kat dalam tu. Lepas tu dah bersih kan? Tidur tak tu, dah bersih. Dah bersih. Harap berkerai ni. Kenapa kena ni? Sakit tengah ni. Air kotor ke? Apa yang bersihkan? Kenapa weh? Kenapa weh? Kita jangan pergi ke sana. Ya Allah. Rasa aku layan tasik dulu. Teruk tasik. Macam ni tadi sabar je. Assalamualaikum, saya Inspektor Farisha. Sangat baik. Kenapa? Boleh saya tahu apa yang berlaku pada awak sampai awak jatuh sakit macam ni? Ya. Betul. Terima kasih. Saya cerita buat. Saya rasa pun tasik tu kotor sangat tu. Sebab tu saya jatuh sakit ni. Saya rasa ketua kampung yang Aslam tu macam tak buat kerja. Macam dia gunakan duit dana yang banyak. Terus panjangkan masa. Tengok 6 bulan dah tak bersih-bersih lagi tasiknya. Saya perlu siasat benda ni. Terima kasih atas maklumat awak. Saya akan laporkan kepada balai polis. Terima kasih. Baiklah, cukup bukti menunjukkan Aslam dari pembersih ini telah bersalah. Dia kau tim kita. Oh, mesti tak boleh tolak ni. Assalamualaikum, saya Inspektor Farisha. Boleh kamu beri ikut saya sekarang? Kenapa? Saya tak buat salah. Dia pun tak ada buat apa-apa ni. Ikut saja, jangan banyak bunyi. Ikut. Untuk memudahkan siasatan. Aslam dan pembersih disabitkan kesalahan kerana korupsi menyeleweng dana kampung. Aslam akan disabitkan kesalahan menggunakan jawatan untuk menerima suapan iaitu Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan pembersih disabitkan kesalahan mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kamu akan disabitkan hukuman penjara 10 tahun dan 5 kali ganda suapan iaitu RM20,000 setiap seorang. Weh, aku kata bukti lah tau. Tasik tu kenapa yang tak bersih-bersih? Kan? Bagi kerja tu bagi tukar pola baru lah kan? Macam tak bekerja je tak ke kampung. Aku buih-buih yang boleh kat situ. Kan? Aku rasa aku yang ada apa tu? Boleh ke sekarang? Kamu tidak ada di kampung. Rasa saya nak nanti pun. Saya rasa baiklah dalam kalangan kamu berempat. Kau lagi apa? Boleh je saya jadi ketua kampung untuk kampung ni. Bagus. Semangat dengan saya nak. Saya tahu juga kalau orang asal nak attack kampung, attack saya, jangan risau. Saksi akan diminta oleh saudara di bawah akta dengan saksi 2 hijau. Sila hijau. Bagus.